Ejen-ejen takaful ni bukannya tak mampu untuk buat website, tapi sebenarnya tak sanggup untuk keluar daripada keadaan ataupun kebiasaan yang ada. Sedangkan tak ada siapa pun boleh nafikan yang bisnes-bisnes yang established, bisnes-bisnes yang dah grow, mereka ada website, mereka ada landing page, mereka ada sales page dan pelbagai lagi jenis website untuk bisnes mereka. Tetapi kebanyakan ejen-ejen takaful tak sanggup berubah walaupun mereka dalam event-event mereka banyak bercerita tentang berubah secara keuangan, berubah secara mentaliti, tapi dari segi buat bisnes takut untuk berubah, tak sanggup untuk berubah. Padahal website ni sekali set up je, bila dah tahu macam mana nak guna, dia akan jadi lebih mudah. So kalau you betul-betul orang yang bermotivasi tinggi, sebagaimana yang you duk laung-laungkan dalam event-event takaful tu, why not? Berubah cara buat bisnes. Ada website yang mana website ni boleh filter leads, yang boleh simpan database supaya bisnes you lebih scalable.